Baru-baru ini, dunia hiburan digemparkan lagi dengan kes Nora yang sudah bersedia untuk dilepaskan selepas memfailkan penceraian. Penyanyi Datuk Nora Arifin mengakui sudah bersedia dengan sebarang kemungkinan mengenai kes tuntutan penceraian terhadap suaminya, Dr. Rushdie Ramli, yang sedang berjalan di mahkamah ketika ini. Menurut Nora, beliau cuba berfikiran positif dengan melakukan rutin harian seperti biasa selain tidak mahu fikirkannya dibebankan dengan nasib yang akan menimpa bahtera perkahwinan itu. Penyanyi yang popular dengan lagu Di Persimpangan Dilema itu bagaimanapun mengakui dirinya dan Rushdie sama sekali tidak bergaduh, malah hanya meminta suaminya memberi kerjasama baik. Selepas memfailkan perceraian di mahkamah, Nora memberitahu yang dirinya sudah 70% bersedia untuk diceraikan Rushdie. Untuk rekod, Nora sebelum ini mengumumkan perkahwinannya dengan Rushdie pada 2021. Kontroversi perkahwinan pasangan itu mula timbul apabila Nora memuat naik video Rushdie menceraikannya pada Ogos 2024. Namun, selepas sebulan bercerai, Nora memaklumkan beliau dan suami sudah kembali rujuk. Sebelum itu, Nora berkahwin dengan Allahyarham Johan Nawawi pada 1992 dan dikurniakan 4 cahaya mata. Allahyarham Johan meninggal dunia pada 24 Mac 2017 akibat serangan jantung. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan kemulut rumah tangga Nora dan Dr. Rushdie dapat diselesaikan dengan baik.